Undur ambulans pun nak bagi lalu. Suka tak suka aku nak bagi. Selesai masalah. Kali ini Abe bersama dengan pasukan Abe menempuh satu perjalanan yang agak panjang. Perjalanan Abe daripada Kota Baru menuju ke perkampungan Kemubu di daerah Dabung, Kuala Kerai, Negeri Kelantan. Perjalanan Abe bersama 4 kenderaan yang lain termasuk ambulans mengambil masa lebih kurang 4 jam. Kampung Kemubu merupakan satu daerah di hulu negeri Kelantan dan agak terpencil daripada perkampungan-perkampungan yang lain. Sebelum era tahun 2000, pengangkutan utama di Kampung Kemubu adalah hanya dengan kereta api. Walaupun perjalanan ke Kampung Kemubu agak jauh dan memenatkan, tapi Abe dan tim Abe gagahkan juga demi untuk menyelamatkan Mak Wuk, seorang warga tua. Sekarang Abe sedang melintasi Kampung Kuala Balah. Kampung Kuala Balah juga merupakan satu kampung yang agak terpencil pada era tahun 2000. Kampung Kuala Balah ini merupakan kampung yang tidak asing pada Abe sebab Abe pernah mengusahakan pembalakan di kampung ini satu ketika dulu. Dari jam 4 petang lagi Abe bertolak daripada Bandar Kota Baru dan jam 8 malam Abe masih belum sampai lagi di Kampung Kemubu. Jalan menuju ke Kampung Kemubu ini agak gelap dan jarang dilalui oleh kenderaan bila waktu malam. Mana sat kita boleh duduk sini? Sat kita? Sat kita tak boleh duduk sini? Tak boleh. Kampung ini juga tidak asing bagi Abe sebab ada di antara beberapa pekerja Abe masa pembalakan dahulu tinggal di kampung ini. Alhamdulillah, kurang lebih 4 jam Abe dan pasukan telah pun sampai ke tempat yang nak dituju. Golongan muda yang berhijrah daripada kampung ini jarang dah pun balik ke kampung mereka setelah ketiadaan ibu bapa. Kebanyakan anak muda telah pun tinggal di bandar-bandar besar dan hanya meninggalkan rumah peninggalan dengan begitu sahaja. Ni Pok Hin, sahabat Abe yang pernah bekerja dengan Abe sebagai kerani balak sewaktu zaman mudanya dahulu. Alhamdulillah, Pok Hin masih sihat dan semoga Pok Hin sentiasa dalam rahmat Allah. Sebelum menyelamatkan Mak Wuk, Abe singgah di rumah Pok Hin dulu untuk makan malam disebabkan perut kami semua sangat lapar. Dan ini pula tim-tim daripada Aira Medical. Alhamdulillah kami dijamu dengan makanan kampung yang sangat enak sekali. Semuanya tersenyum kerana dapat makan dalam keadaan yang sangat lapar. Selesai sahaja makan malam, hujan turun dengan sangat lebat sekali di Kampung Kemubu. Jadi Abe tangguhkan sebentar misi untuk menyelamatkan Mak Wuk sehingga hujan agak reda. Waktu ni jam dah hampir menunjukkan 9:30 malam. Dalam hujan yang gerimis, Abe meminta penduduk kampung menunjukkan di mana lokasi tempat Mak Wuk berteduh. Mana rumahnya? Mana mak Inilah Mak Wuk. Mak Wuk dah pun berumur 80 lebih dan Mak Wuk tidak pernah mempunyai zuriat. Mak Wuk hanya hidup menumpang di rumah satu-satunya anak saudaranya yang juga mengalami masalah kesihatan dan tidak mampu untuk menjaga Mak Wuk lagi. Sebelum ini, ketua kampung dan juga penduduk kampung pernah menghubungi JKM Kuala Kerai untuk membantu Mak Wuk. Tetapi dimaklumkan oleh JKM Kuala Kerai tiada kekosongan tempat untuk menempatkan Mak Wuk. Undur ambulans pun nak bagi lalu. Suka tak suka aku nak bagi. Selesai masalah. Undur ambulans masuk. Kalau jadi orang mulut orang tak ada undur. Ini hukum aku dah tu hukum. Dah selesai. Dah agak.
Adinda Abe ni Abe Aziz suaranya garang sikit tapi hatinya sangat baik. Mak Wuk ni akan Abe tempatkan di pusat jagaan swasta iaitu Aira Medicare bertempat di Jajahan Kota Baru. Beg duit dia ada tak? Ada tu. Oh, Mek beg tu. IC dia dah lebih ni ke? IC tu dah lebih. Dia lupakan pampers dia dah. Tepat jam 10 malam selesai sudah urusan Abe di Kampung Kemubu, Dabung, Kuala Krai. Dah ni naik kereta belakang. Okey, beres.